Harga emas terus melonjak. Jika anda bertanya, patut ke saya terus beli emas dengan harga yang tinggi ini? Jawapannya daripada pakar kewangan ialah ya, teruskan menyimpan. Jangan panik dengan harga semasa. Anggap kenaikan ini sebagai isyarat bahawa fungsi utama emas sedang berjalan dengan cemerlang. Inilah yang sebab utama mengapa anda perlu terus kumpul emas. Pertama, kalis inflasi yang sebenar. Emas adalah benteng kekayaan yang meningkat seiring dengan kejatuhan nilai ringgit. Kedua, harga hari ini ialah harga rendah akan datang. Lihat sejarah. Harga yang nampak mahal sekarang akan menjadi harga yang anda syukuri kerana ia akan menjadi murah berbanding harga emas beberapa tahun akan datang. Ketiga, aset selamat saat krisis. Kenaikan harga emas didorong oleh ketidakpastian di dunia. Emas adalah tempat pelabur lari apabila pasaran saham goyah atau konflik geopolitik memuncak. Keempat, disiplin simpanan yang sempurna. Menukar wang kertas kepada emas fizikal melatih anda untuk tidak boros. Ia adalah simpanan yang dilupakan. Menjadikan anda lebih disiplin untuk mengumpul aset bukan melanjutkan tunai. 5. Nilai aset anda mengembang. Setiap kenaikan harga bermakna gram emas yang anda terkumpul semakin mahal. Anda mendapat keuntungan dari pergerakan pasaran tanpa berbuat apa-apa. Jadi fokus pada pertambahan jumlah gram yang anda miliki, bukan harga beli harian. Terus beli secara konsisten. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas public gold, anda boleh klik link profile, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.